Kita nak naik train. Bagi nak pusing satu kili kasut ni. Apa cerita mistik-misteri bang? Seram kat sini. Yang abang pernah lalui ke, pengalaman ke? Pengalaman ya satu tahun pernah saya tengah kerja. Ya, time tu lepak-lepak. Time tu orang tak ada. Saya cerita lah. Orang tak ada. Budak ni semua time tu orang tak ramai lah orang cakap. Saya duduk sorang-sorang betul-betul kat tangga ni. Koridor ni atas tu. Dia ada satu tangga lagi atas. Okey. Saya duduk. Lepas tu saya duduk. Time tu saya tengah main handset. Main handset. Lepas tu saya dengar ada budak kecil berjalan. Lepas tu dia panggil, "Woi." Itu ke saya dengar. Memang saya seorang time tu. Tak ada orang siapa-siapa. Budak tu dia pakai gaun putih ke bang? Yang viral tu. Gaun putih dia. Seorang budak kecil. Dia seorang dia bang. Time tu memang tak ada cara cakap apa. Wajah pun semua tak ada. Saya dengar suara. Dia memanggil, "Woi." Jelas, memang jelas. Kau betul-betul saya kenal. Yang tengok TikTok ada Mamat tu first time datang. Waktu macam ni lah. Betul. Dia nampak penunggu lah tu budak gaun putih. Gaun putih. Anak Mak Saleh tu kot. Dia memang ada abang tu. Dulu memang ada. Kita selalu paranormal. Itu dia nak cari budak tu. Tak tahu siapa orang. Nak berkomunikasi kan. Betul. Sayang kan. Kalau betul-betul kalau dapat kalau cakap apa boleh rakam benda tu. Cakap famous lah cakap. Memang dia boleh jumpa lah cakap. Boleh nampak benda-benda macam tu. Saya dulu memang tu. Saya dengar tu. Kan selalu saya tak tanya orang cakap. Lepas tu saya kena. Memang betul. Memang ada benda. Kita alami sendiri pengalaman sendiri. Bayar masih seorang atas lah. Orang time tu orang tak ada. Yang belah belakang ni, dia punya istana sampai mana ni? Tengok. Ini sekarang ni tinggalan ni ada di laluan utama ada bang. Laluan utama. Ini laluan utama. Dia kira pintu masuk utama lah. Betul ni. Pintu masuk utama. Masuk utama ke Kelikasa dahulu kala. Pintu gerbang. Ini terowong bawah tanah tu bang. Orang cerita terowong kan. Ini dia. Terowong ni. Terowong tu ada 3. Satu bawah Vine Sailor, nombor 2 ni. Nombor 3 tu kita orang pun macam was-was lah benda tu. Apa benda tu dah tak ada. Saya dengar cerita orang lama lah. Terowong tu dia ada dekat orang pasal ada macam telaga air. Dia ada kawasan kat situ juga. Dia punya terowong tu boleh sampai kat highway Gopeng sana. Tu. Kita tak tahu tembus lah. Tembus sana. Yang main sailor tu boleh tembus dekat ni Twin India. Itu yang orang dia macam terowong itulah dia. Terowong. Di 3. Kemungkinan lah terowong yang tadi tu. Kita akan buka dan tengok apa dalam tu isi dia. Terowong tu memang boleh buka. Bila memang ada jalan ni bawah. Tapi yang saya pengalaman kali kedua saya kat sini. Yang pertama tu saya bawa masuk dekat underground yang tempat Wen tu, itu terasa kan. Kat bawah underground tu. Tempat dia simpan tu. Dia memang dia orang cakap keras tempat tu. Sebab dia bawah tanah lah. Sejuk pun sejuk. Sejuk.